Ada satu malam tu kita orang nak pergi ke rumah makcik kita orang. So kita orang lalu dekat Kundang. So kalau orang Kundang ni dia tahu lah jalan Kundang macam mana. Nak ke Rawang tu kan, ikut jalan lama, bukan highway tau. Ni ikut jalan dalam, ikut jalan lama. Tasik Biru, ikut Kundang Jaya tu kan, nak ke Rawang. So kawasan tu dulu macam sekarang kalau kau lalu, dia dah jadi bandar. Dia dah ada kawasan perumahan apa semua. Masa kita orang lalu tu, dia adalah pokok koko. Betul tak kawasan pokok koko? Koko. So itu adalah tempat orang buat tanam pokok koko, and tepi tu ada club golf. Right. So orang padang golf lah, padang golf untuk orang main golf semua kan. And kita orang dua naik motor malam tu, nak pergi rumah makcik kita orang kat Kundang. Along the way nak pergi tu dalam pukul 9 macam tu. Awal lagi. So tak adalah lewat sangat sebab ya baru habis sekolah apa semua, tak ada berani nak jalan jauh-jauh sangat pun kan. Lepas tu kita berdua naik motor, jalan apa semua. Tengah-tengah jalan tu ada seorang awek ni dekat, dia berhenti dekat stesen bas dekat Jalan Koko tu nak menghala ke Rawang tu. So dia berhenti tepi. So yang bawa motor tu Syakman bawa motor. Aku duduk belakang. Lepas tu aku cakap dia, berhenti. Ni ada awek ni kan. Sebab awek tu pun dia pakai macam bawa balik kerja tau. Oh, faham. Dia bawa balik kerja. Lepas tu seorang-seorang kat situ. Jadi kita macam apa orang kata? Bahaya lah kan. Bahayalah. Risau kan duduk seorang-seorang situ kan. Satu lagi boleh. Risau. Lagi satu lagi awek kan. Lagi kok boleh masuk line dia. Itu je. Faham. Lepas tu gaya pula memang Muslimah kan, pakai tudung pun semua, coba balik kerja lah. So memang kita orang nak tanya, berhenti. Lepas tu aku cakap ada, belum berhenti lagi. Masa kat atas motor tu aku cakap, berhenti, ada awek ni. Ada awek, berhenti. Member berhenti kan. Member berhenti kat tepi. Lepas tu dah berhenti tu, tanya nak pergi mana? Dia kata nak pergi depan tu. Dia kata dia tertinggal bas, dia kata. Dia nak pergi depan tu rumah dia, dekat Kundang. So aku macam tak apalah sebab rumah makcik aku pun depan tu je. So aku turun dulu. So Syakmin hantar dia dulu kan. So kau pandai-pandai kan, kau ayat dia nanti. Faham tak? So aku pun turun. Aku cakap tak apa, aku tunggu dulu. Kau pergi hantar dia dulu kan. Mana tahu dapat ayat dia kan. Lepas tu Bagus ada adik macam ni sebenarnya. Dia bagi aku peluang tau. Dia macam okey kau bawa ah. Tapi apa-apa kalau tak kena pun kau kena dulu lah. Tapi yang penting aku bagi kau dulu. Aku bagi kau dulu lah. Bagus. jadi dah turun tu, aku cakap kau pergi dulu hantar. Perempuan tu naik belakang, dia pergi hantar. Aku duduk dekat situ mula-mula. Masa tu seronok macam siap tu lah awek kan. Syakman dapat awek pula kan. Lepas tu lama-lama kan aku macam apa sunyi semacam tempat ni lah. Padahal bus stop ni kan. Sunyi semacam tempat ni. Pusing kiri kanan tak ada orang. Sebab laluan Koko tu untuk orang-orang Kundang, orang-orang Rawang, dia orang tahu tempat tu macam mana gelap, macam mana pokok-pokok dekat tepi-tepi tu. Faham. Dia macam gelap. Dia macam gelap. Lepas tu dia rendang tau. Dia pokok yang rendang. And dekat bus stop tu pula ada satu je lampu jalan. Lampu jalan. Dia ada satu je lampu. So aku duduk kat situ. Tunggu lama. Lepas tu kau cerita. Okey. Kat atas motor tu. Macam ni. Aku pun dah ambil. Dia cakap dengan dia, nak hantar mana ni? Dia cakap, tu depan sana, tertinggal bas tadi. Okey, boleh. So hantar dia, tengah naik motor. Aku tengah naik motor macam ni. Aku macam nak ajak borak lah kan. Aku ajak borak lah. Kerja kat mana? Dia diam. Dia diam je. Aku cakap, okey, malu-malu. Okey, tak apalah. Maybe dia takut. Dia pun takut jugalah as perempuan kan. Mesti ada takut naik lelaki kot. Tapi dia berani kot. Tapi dia Aku cakap apa diam ya aku. Okeylah tak apalah. Bawa je lah. Sampailah aku terdetik tau. Aku macam aku dah bawa ni. Cakap dekat mana? Depan sana
dah start diam tau. Dah start diam. Okey, aku dah cakap dah. Tolonglah jangan benda tu. Aku cakap macam tu. Bila aku cakap tolonglah jangan benda tu, aku tengok side mirror, tak ada orang dekat belakang motor aku. No. Belakang motor aku dah tak ada orang. Gila betul. Once aku cakap je macam tu dalam hati aku, tolonglah jangan benda tu. Aku tengok macam tu. Kau tahu masa tu aku boleh rasa tangan aku dah start tak pegang handle. Faham. Bontot aku dah tak cecah seat tu lagi. Cakap dah tak cecah seat tu lagi. Aku cakap, alamak, macam mana ni? Aku nak patah balik macam ni, tapi adik aku ada kat sana ni. Adik aku ada kat sana ni. Aku cakap, alamak, aku dah terkena ni. Aku dah tak kena. Sebab jalan tu memang ada cerita dia. Jalan tu memang ada cerita. Aku cakap, alamak, aku dah terkena ni. Tak apa. Aku slow-slow pusing. Kau tahu tak, motor biasa kita boleh je zap macam tu pusing kan. Tapi hari tu aku macam nak pusing, aku tak tahu pusing dengan motor. Macam gedegak macam tu. Kau faham tak? Muka kau dah start kebas. Kau punya tangan dah macam pegang tak pegang handle. Kau macam dah tak pandai bawa motor lagi. Tapi nak patah balik ke? Tapi aku nak patah balik kak. Sebab aku nak pergi dekat dia. Aku tinggal sana, Mat. Aku tinggal kat bus stop. Kau lupa aku tinggal kat bus stop. Aku pun bawa motor. Dengan dah macam dah tak pandai bawa motor apa semua, tangan dah kebas, aku bawa aku pergi dekat dia. Aku berhenti. Aku cakap dengan dia, "Man, naik man." Yo, aku pun tanya lah. Masa dia berhenti tu, pasal aku tanya, apa sekejap sangat kau hantar awet tu kan? Dah takkan dah break kau kan? Muka pucat kan? Kau kena bapak sekejap je kisah percintaan kau tu kan? Apa yang sedih sangat hidup kau ni kan? Aku gelak-gelakkan dia kan? Aku gelak-gelak dia. Apa benda lah kau ni kan? Aku cakap, "Man, naik man." Aku cakap, "Naik. Sekarang juga kau naik." Member terus mental. Sekarang juga kau naik. Sekarang juga kau naik. Dia mental. Aku cakap, Sekarang juga kau naik. Kau naik. Takkan cinggir pasal kau nak marah aku kan? So, aku diam kan? Aku naik motor. Apa pasal kau ni? Diam ke? Pasal kau ni? Diam ke? Sampai rumah. Diam ke? Sampai kat rumah makcik aku tu. Sampai-sampai dia diam lah. Kita orang pergi mandi, cuci apa semua. Kita orang punya makcik kalau sampai kat rumah, memang family kita orang akan duduk dekat bawah tau, atas lantai. Memang akan berborak lah. Masa tu dia cerita. Hang pun tahu kisah tadi. Masa tu baru dia tahu. Masa tu baru aku tahu. Ui. Tapi yang Wan kan, aku nampaknya perempuan tu memang, kau kalau nampak pun kau tak macam sangsi macam ini makhluk lain. Kita faham tak, faham tak rasa pun macam Kau Sebab tak dia rasa macam, pun? sebab dia macam orang yang baru balik kerja. faham. Dan dia tunggu dekat tepi tu. Lepas tu aku pun tumpang. And masa aku tumpang dia pun, biasa orang cerita kalau kita bawa benda dia jadi berat, dia jadi apa. Aku rasa biasa je. Faham. Cuma bila dia dah naik itu, aku duk tanya dia dah start diam tau. Start tu baru hang macam Start tu aku macam, okey. Ui, Tak takut apa, mungkin ke? malu-malu. Bila aku cakap dengan dia, ni nak sampai mana ni? Dekat mana ni nak drop kira macam tu aku cakap Dia dah diam. Okey, at least kalau aku tanya tu kau jawab lah, drop depan tu lah bang. At least kan. Kau takut macam mana pun kan. Kan? Tapi ni kau dah diam. Aku dah masa tu aku dah terdetik. Tolong jangan benda tu. Bila aku tengok dekat side mirror, kau boleh nampak lah belakang kau tak ada orang lagi dah. Kau literally kau bawa motor kosong je. Tak ada orang kat belakang. Aku patah balik, aku pergi ambil dia. Balik dekat situ, dekat rumah saudara aku. Okay. Baru kita orang cerita. Lepas tu, Okay, kau tahu tak lepas tu baru makcik aku buka cerita. Sebenarnya dekat bus stop tu pernah ada seorang perempuan baru balik kerja kena bunuh kat situ. kena bunuh dekat Kena situ. bunuh dekat situ. Ya. Okay, ini kisah benar. Korang boleh tanya orang-orang Kundang yang duduk Kundang Jaya, yang duduk dekat area Kundang, dia akan tahu kisah dekat pokok koko tu, dekat pokok bus koko. stop tu. Dekat bus stop. Sampai hari ni bus stop tu ada, dia orang tak robohkan. Wan. Biar gila cerita apa ni.